ni kita nak bawa diorang mandi kolak sebab ramai yang request suruh bawa Ryan, Sasha, lepas tu pergi mandi kolam. So kita bawa Ryan sampai. Okey, so sebelum kita nak teruskan video diorang mandi kolam, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey, so hari ni kita bawa budak-budak pergi mandi kolam. Jom, Ryan tak sabar lah tu. Jom mandi. Apa boleh? Time ni Ita bercakap tapi tak dengar suara lah. Ita bercakap sebab mic tertinggal dekat meja. So dengar suara macam rio-rio macam tu je lah. Aduh, terlupa nak pakai mic. So ni kita tengok Dija dan dengan Luffy. Tu ada Faris. Alah, boleh terlupa pula nak pakai mic. Seronok dia orang mandi-mandi. Sangat masa ni suara memang tak berapa jelas sangat sebab saya lupa nak pakai mic. Seronok je tengok diorang mandi macam tu. Ryan pula takut nak mandi. Comel je. Dari tadi kita cakap tak dengar. Tak dengar. Tak apa, aku boleh edit. Sini kat Amah, sini kat Amah. Takut? Duduk sini je, duduk sini je. Duduk. Sit down. Salah, takut juga. Oh, dia nak macam tu je, dia takut. Ya, wah, rentung muka, maut. Mana Caca? Jom, sini, takut nak mandi, sini. Nak main mana? Ryan nak naik ke atas ni tak? Tak nak? Habis? Panas lah. Habis? Ryan buat pis.
tu? Cepat. Jom cepat. Jom lagi. Okey, cepat. Bahagi. Okey, boleh. Janganlah kita. Boleh. Okey, paling mudah. Saya tak suka awak. I don't like you. Ha? I don't like you. Ya ke? Saya benci awak. I hate you. Lanjut ya. Ha? Boleh tapi kentang sebatang je. Tak pandai buat apa? Dia suruh buat apa? Buat apa? Oh, macam itu. Dija okey ke? Okey je ke? Mana Encem? Dija, seronoknya. Abang, jangan bawa jauh-jauh. Boleh? Sini. Dia boleh tak? Cepat pergi ke abang. Ryan takut. Ya, jangan loncat dia. Hati-hati nanti jatuh. Tunggu, dia takut. Ni darjah berapa? Darjah berapa? Darjah 3. Darjah 3. Yang ini? 6 tahun. 6 tahun. Oh, tadi kal kan? Oh, darjah 1. Tapi tinggal lagi darjah 1. Aduh. Aku tak tahu pula kalau Ryan tu takut mandi ni. Takut. Nangis. Dia tak nak. Ryan takut ke? Ryan takut. Ha. Berani tak? Sini dalam dah kakak. Dalam. Pegang. Muka aku belang. Ya. Merah sikit je. Merah sikit. Oh. Ryan. Yen. Jom sini jom. Mama nak buat video. Cepat sini. Jom, dah selesai dah ni. Dah selesai dah ni. Ryan takut air. Jom korang. Ryan dia tak nak mandi sebab dia takut air. Air je, tengok air je. Bukan takut air. Dia macam takut. Mungkin dia takut dalam ke apa kot. Iyalah tu. Sini. Macam tu. Habis. Memang tak sesuai bawa kolam lah. Tak sesuai. Biasa layan YouTube kita tak? Tengok tak? Ya ke? Maggie ada ular. Dia dah berani sikit dah. Tengok. Dia dah berani sikit dah.
Tengok muka saya guys, merah, merah, Habis hitam. hitam. Hanya tu situ tak naik-naik. Ada macam ni. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey, cakap mantap. Cakap mantap. Mantap. Okey lah, macam itu lah ya. Caca pula kat sana. Jom, sini. Woi. Bukan perlawanan, bawa sini. Boy. Kak, bawa dia kat sini. Saya penakut. Nak gendong? Raya nak ke sini? Tak nak, dia takut. Caca, mandilah kat sebelah. Mandilah kat sebelah ni, kawan suruh. Mama Ita. Apa? Okey. So, seronok tak mandi kolam hari ni? Ya. Seronok. Ya. Kita pasal kuing. Kuing ni. Ma, tengok ni, Ma. So, sorry aku tak cakap. Aku sekarang ni berada dekat Sungai Dusun. Dekat kolam Wak Hassan. So kalau korang area berdekatan Tanjung Malim ke apa ke, mungkin korang nak rasa suasana kampung macam tu kan. Lepas tu kat sana tu ada macam kedai makan macam tu lah. Kalau korang boleh tengok tempat ni, sumpah lawa gila, nampak? Kan? Nampak tak? So, kalau korang nak pergi, korang bolehlah pergi dekat kolam Wak Hassan. Korang boleh je type kat situ kan. Dia dekat area Sungai Dusun. Macam tu. So, kita dah bawa diorang mandi-mandi, bagai-bagai semua. Kan, Amara kan? So, lepas settle mandi semua, kita bawa diorang pergi makan-makan macam tu. So, kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. So, kepada korang yang tengok video YouTube Cerita sampai habis, terima kasih. Kepada anda like, comment, share, subscribe YouTube Cerita. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi baik. Okey, bye. Assalamualaikum.